Bila boy, steady. Allah Akbar. Jadi kepada sesiapa yang belum paskat, lagi 400 paskat geng. Ayo, 400 paskat lagi. Nak lengkap kat 4K. Kecil-kecil pun tak apa geng. Boleh je. Terima kasih. Thank you so much Kak Abang. Alhamdulillah. Thank you so much. Alhamdulillah. Thank you yang belum paskat lah foreign. Love foreign ramai-ramai, love foreign. Salam dari Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada lampu kuning ni. Wih, seram pula lampu kuning ni. Wah. Ada apa menarik boy? Sekarang ni kita mesti mencari kapet. Kapet tadi tu tiba-tiba hilang entah ke mana. Sangka sedap. Ya boy solo sendiri. Saya balik. Tapping ramai-ramai. 2M. Boy dekat banglo 7 tingkat. Banglo 7 tingkat yang terletak dekat Kemensah, Kuala Lumpur. Boy baru sampai daripada Perak. Bang Zalik, terima kasih bang. Alhamdulillah. Thank you geng yang paskat geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, boleh ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geng, aku pasak balik guys . Baca doa balik geng . Kita pasak balik. Allahu Akbar. Boy solo. Kita baca doa balik. Allahu Akbar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay geng. Jadi marilah kita sama-sama menghadiahkan ulmu kitab Al-Fatihah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda dan seluruh umat manusia, dan kepada non-muslim. Bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina fi sakratil maut wa ajita minan nar wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa seluruh umat manusia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan kejarian kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang binatang buas, binatang berbisa. Jauhkanlah kami dari sebarang malapetaka dan musibah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mewahkan rezeki kami, mewahkan rezeki kepada view-view kami yang berkongsi rezeki dalam live ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay geng, sekarang ni visual audio semua okay . Siapa menyanyi . Yang belum paskat Love Orange, tolong geng paskat dekat Love Orange ramai-ramai dan bantu punya gift event. Tinggal 200 koin dengan 10 koin saja guys. Ayo, jangan kosongkan skrin. Bismillah. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Bang. Thank you Mat. Thank you Kak Siti. Thank you Fatin, Kak Nur, Pipil. Thank you so much Kak Farah, Sis, Wan, Uji. Allahu Akbar. Allahumma shalli Muhammad. Tadi sebelum kita fikir tadi, kita sudah masuk. Ada yang sesuatu yang pelik ya guys. Di mana sebelum itu
view ramai kata kapet. Jadi pelik bagi aku sebab aku tak pernah jumpa kapet dekat sini. Dan tiba-tiba sebelum jumpa kapet tadi, terdengar ada satu ketukan dekat bahagian rak, tak tahu itu rak kasut ke macam mana, berbunyi dan kita masuk ke dalam, ada jumpa kapet, geng. Dan tiba-tiba kapet tu hilang secara tiba-tiba seperti ditarik. Kalau ada manusia dan nampak tapak kaki dekat situ, tetapi tak ada tapak kaki satu pun dekat situ, guys. Ya. Macam ni. Nampak tapak kasut, geng? Tak ada. Jadi dia bergerak depan mata, geng. Allahu Akbar. Allahumma salli Muhammad. Ya, thank you. Jadi menjadi persoalan kepada kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin ya masyaral jin ya rijal gaib. Aku datang sekali lagi masuk ke dalam ini bukan ingin mencabar, bukan ingin bersahabat mahupun berdamping dengan kalian. Datang aku ingin merasai suasana malam di tempat ini. Jikalau benar keberadaan kalian berada sini, kau tunjukkan kapet itu balik. Sebelum aku panggil Halaka dan Pakistan untuk bagi kapet itu, kau tunjuk di depan ini. Nak hilangkan takut, geng. Seram, guys. Cara aku nak hilangkan takut. Sebenarnya dup aku ni, geng. Sekejap, sekarang ni, okey, kita cari dekat sini tak ada, guys. Okey, kita cari sekali lagi. Okey, kita tengok sekali lagi. Sebab dekat sini tak ada. Okey, orang kata kalau hilang kapet tu dia ada di atas almari, tapi tak ada. Ni almari ni tadi. Okey. Allahu Akbar. Kanan. Kanan mana? Kanan mana? Sini. Sini. Mana? Ini. Bukan. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku dengar suara. Ada bunyi lain, guys. Ada bunyi lain nih. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Suara macam budak kecil, guys. Assalamualaikum. Siapa di dalam? Allah. Allahu Akbar. Ya, macam budak tengah bermain. Sebab kapet tu kita jumpa dekat sini tadi, guys. Ni. Dekat sini.
Tak ada apa-apa sini. Tak ada. Tak ada, geng. Assalamualaikum. Ada step. Aku nampak macam ada tangga. Mungkin tangga tu turun ke bawah. Betul tak, geng? Sebab aku dah cukup lama tak datang sini. Terus, geng. Tapping. Paskat yang belum paskat. Terima kasih. Kita pergi ke situ, geng. Kita turun bawah, okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada step. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah Akbar. Kau tunjukkan di mana kau sorokkan benda itu. Betul lah, guys. Ini Allah. Oi, bunyi depan aku, geng, tapi kelibat tak ada. Bunyi seolah-olah ada benda ataupun orang tengah naik, tapi tak ada kelibat, guys. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Siapa kau? Tak ada tapak kaki. Tajam. Macam aku diterajang dari belakang, guys. Kurang ajar, weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh
Bunyi syot. Allah Akbar. Jap. Rapat sikit, Mel. Cover aku. Jap. Aku kena lompat-lompat ni. Biadab lah kau ni. Kau jangan sentuh badan aku. Kau nak muncul, kau muncul. Aku tak cabar kau tahu. Kau jangan menyakiti tubuh badan ini. Di mana? Aku seorang je aku. Tak ada siapa-siapa pun dengan aku. Kau sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaki aku kena dekat bucu-bucu tangga ni, guys. Tulang kering. Oi, bengkak besok ni. Tak apa. Allahumma salli Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bunyi step tu masih ada aku dengar, geng. Dia pancing aku depan. Ya Allah. Dia pancing aku depan. Dia tak nak tunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Kemari kau. Dalam bentuk apa kalian? Dalam bentuk apa kewujudanmu? Penakut, kau tunjuk depanku sekarang lah. Apa yang kau sorokkan dekat sini? Baran aku yang betul, tempat ni menguji aku, guys. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma salli Muhammad wa sallim Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Halo. Ya Masyarul Jin, ya Rijal Gaib. Datang tak dijemput, pulang tidak ku hantar. Hai si Japang Japai, si dada bidang, si renek gigi, si janggal panjang, si liuk limbai, si grebang rambut. Jin. Bunyi jin. Bunyi enjin. Ada bunyi enjin, korang dengar? Allahu Akbar. Ya. Sakit kaki aku. Wow, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jogging, jogging, jogging. Jap, 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 jap. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Allahu Akbar. 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 Jom. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Siapa? Ya? Hah? Abang? Apa dia? Oh, oke kirim. Ya, pala aku dengar kereta tadi. Hah? Aku boy. Kita ada. Set kau. Okey boy. Woi, sakit gila, aku jatuh macam ditolak ke dalam. Aku tengok gitu macam begitu boy. Kau baru nak start ke apa? Boleh. Tak apa, aku tak kata apa. Oh. Okey. Hello boy. Aku sambung balik ya. Ada. Okey. Here. Allah. Bagi aku air main kejap ni. Tak, tim explore lain. Tak terkejut geng, takut nanti kereta dalam main seorang dekat base. Oki-toki boy. Habis bateri. Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau tunjukkan kapet tu di mana?
Bukan bentuk kapit. Tadi ada tak ni? Tadi ada tak ni, geng? Hah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Budak kecil. Oish. 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 Budak. Allahu Akbar. Nampak tadi? Tak, motif aku nak turun bawah ni. Benda ni pancing aku. Susah nanti, guys. Kena aku nanti. Ya Allah, itu aku kejap. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan tapping. Jangan kosongkan skrin, geng. Come on. Kita turun ke bawah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Di bawah ni tempat pemujaan. Korang dengar ada step naik lagi. Panas, guys. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bawah. Tak, boy smoke. Dua hatinya aku, ya Allah. Betul lah ni. Ini kesan terbakar ni, guys. Dekat sini tempat pemujaan, bilik pemujaan dekat sini. Ya Allah, tinggal sekali. Ya Allah. Weh. Ya Allah, ya Tuhanku. Oi. Dekat sini kuat aura dia, guys. Oh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Rasa, geng. Ini betul rasa. Ini betul rasa, guys. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kau jangan mengganggu aku lebih daripada kemampuan diri aku.
Adik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kuatnya. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. La ilaha illallah Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Selamat boy, selamat boy. Selamat boy. Selamat boy. Selamat boy. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siapa di sini? Siapa di sini? Itu belah mana tu? Oh, itu keranda tu. Itu keranda tu, guys. Inilah keranda tu, guys. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini keranda. Woi, keranda woi. Masih ada geng keranda ni. Allah. Dua hati lah. Syekh Hikmat. Woi, depan mata mat, aku tak isap rokok guys. Weish. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku ya Allah. Aku tak tahu geng sama ada cat ke apa. Tapi untuk pengetahuan korang, tahun lalu bulan 9 aku datang ke sini guys. Tapi tak serupa ini, tak tahu. Aku tak tahu geng. Tapi memang aura kuat dekat sini masalahnya. Allahu Akbar. Ya. Tengok tu masih ada cat ni. Oi. Oi. Allahu Akbar. Oi. Oi. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, tak apa. Geng, korang nak aku uji nyali kat sini? Allah. Aku uji nyali kat sini kan? Aku boleh baring. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kafaka rabbuka kam yakifatan wa kifatan kifafuha kakaminin kanamin kalakin takiru karifi kabidin takimu syahadan kalik laki lakala kafa kama bi kafal kafa kurbatuhum yau kau kaban kana yahki kau ka bal falak. Dengar. Tak apa. Okey. Aku akan uji nyali. Okey geng. Aku akan uji nyali kat sini ya. Kamera aku letak sini. Tak apa geng, try. Kita cuba. Okey, macam ni okey tak? Aku mau tahu geng. Aku cuma mau tahu je. Keranda. Sekejap, aku pagar diri sekejap. Sebab pintu ni dia berbentuk begini geng, jadi tak nampak betul full. Kerana tu besar. Jadi aku letak dekat sini boleh tak guys? Tak apa geng, demi korang geng. Boleh ya guys? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekejap. Aku setting dulu lampu kat sini. Korang terangkan brightness geng. Terangkan brightness. Gini okey. Oi, ya Allah. Okey, aku tinggikan.
Aku tinggikan. Aku tinggikan lah. Aku baring dalam keranda ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yakinkah? Ya. Jaging. Bagi aku smoke kejap. Gila. Jah. Bergerak depan mata aku tadi ya. Jap. Geng, aku bukan collab. Aku solo. Jadi mau tak mau aku kena pacak kem sini. Aku baring kat situ. Korang janganlah banyak order, geng. Masalahnya pintu ni kecil. Kalau besar korang nampak semua. Keranda tu besar. Faham tak? Kita ni mau tengok keadaan dekat sini. Ya, nanti aku pindahkan sedikit. Kejap. Sabarlah. Janganlah order dulu. Relax. Aku nak tenangkan diri dulu, guys. Korang janganlah banyak order. Santai, geng. Santai. Aku hadap seorang ni, geng. Baring kat sini ni. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Ya Allah. Jangan. 1 minit. Tak, boy smoke. Okay. Allahu Akbar. Okey, aku rapatkan sedikit. Boleh? Okey? Mel, standby Mel. Rapat sedikit, Mel. Kuat ni, dekat sini. Okey, korang punch card dulu ramai-ramai. Lagi 300 punch card. Come on. Jangan kosongkan screen, geng. Tolong, geng. Last task, boy. Terima kasih, Kak Bang. Thank you so much. Yang belum follow. Aku sanggup ambil risiko ni, geng. Baring di dalam keranda ni aku. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tenang. Tenang. Allahu Akbar. Jom. Lain okey ya? Sebab aku di depan tak ada siapa-siapa dekat kamera ni, geng. Lain okey ya? Lain okey tak? Okey ya? Aku tak bawa phone live, geng. Aku tak bawa phone live, guys. Aku tak bawa phone live, geng. Jadi aku punya live dekat sebelah sini je bunyi ni. Okey? Boleh? Allahu Akbar. Stand by, Mela. Allahu Akbar. Buat apa ni, boy? Kerja gila, boy.
Jika engkau seorang yang tinggal di kisah, ragu tak berhadapan. Nanti aku di sana, berpikiran lalu menghayatinya. Semangat impian sebelum harap dibuang, usaha diragukan, diriku di dalam keranjang. Angin, woi kasih apa ini kok angin? Siapa yang membuatmu? Tunjukkan instansimu, perdengarkan suaramu. Allah Akbar. Coba, dekat kiri aku, Ben. Ya Allah. Allah Akbar. Ya Allah. Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bergerak. Korang nampak tadi, geng? Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab aku kat depan aku tak tahu, tapi benda ni bergerak depan aku ni, guys. Masa aku di dalam ni. Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. La ilaha illallah. Lepas ini, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kalian? Gila lah baring kat keranda.
Assalamualaikum. Tempat apa ni weh? Hah? Uish. Apa ni? Hah? Astaghfirullahalazim. Ni aku undur sekejap. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Wih, ada api. Mari datang rapat lagi. Apa yang kau mau tunjuk sebenarnya dengan aku? Hah? Hah? Woi! What? Woi! Hello? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik atas. Wih, kapit tu, geng. Baik, kaki. Allahu Akbar. Allahumma salli. Hello. Masa tu aku dekat bawah. Dia dekat sini tadi kan? Aduh. Anjing. Aduh. Sakitnya. Tengok betul kau ni. Kepala aku lagi. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sakitnya kepalaku. Aduh. Jadi pening. Kepalaku pening. Ya Allah. Sakitnya. Kenapa ni? Aku jadi bingung dah ni. Tantuk kepalaku. Ya Allah.
Ya, thank you. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Siapa dari atas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku memanggil diri kalian, hai si japang japai si dada bidang, si renek gigi, si janggal panjang, si luk limbai, si gerebang rambut. Perwujudkan, perdengarkan, perbunyikan apa saja yang berasina. Datang tak dijemput, pulang tidak kuhantar. Kemari kau bangsa jin. Kaf, ha, ya, ain sot. Ya Tuhanku. Allah. Allah. Allahu Akbar. Tenang. Tenang, 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 tenang. Aku lega. Aku lega. Aku lega, guys. Patahlah kaki aku kalau macam ni hari-hari. Patahlah kaki aku ni. Allah. Aku begini, kalau begini. Jom. Ui, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan. Ya. Jangan. Aku duduk sini sekejap. Aku duduk sini sekejap.
Okay. Yep. Yang belum pas kat. Terima kasih. Sekejap ya. Apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Hah? Hai, kapit. Hai. Bergerak. Bergerak kan? Di atas meja weh. Aduh. Weh, kapit apa ni weh? Guys! Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Korang nak kita buka tak, geng? Aku tak tahu apa ni. Kau jangan bergerak. Kau jangan bergerak. Kita buka, geng. Tunjukkan kelibatmu. Aku buka. Dia marah kalau buka. Kita buka. Tak tahu je, nanti kita lipat balik. Tak tahu, aku tak tahu dengan kenapa kapit ni, guys. Tapi banyak orang cakap kapit ni ada misteri dia. Tapi benda tu bergerak depan aku 2 kali. Betul tak, geng? Last kita jumpa dekat atas ni. Tadi tak ada dekat sini. Jadi kat bawah dia bergerak sendiri. Allahu Akbar. Allah Akbar. Uish. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Busuknya. Buah anjir. Eh. Hah? Hah? Ada kesan sirap. Allah. Sirap. Apa yang mau bagi tahu ni, guys? Ha! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahumma salli ala Muhammad! Allahu Akbar! Tutup balik. Allah Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Masuk ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad bisa Wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, daripada mana datang tadi? Siapa nampak tadi balan-balan? Aku ada penanggal tadi. Masa aku buka kapet ni, tiba-tiba ada api, berbola api terbang, guys. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahu Akbar. Tak tahan, geng. Siapa dah record masuk dekat grup nak tengok? Geng, aku tak boleh, geng. Aku keluar, guys. Aku keluar dulu, geng. Tak tahan, geng. Kaki aku lagi. Mel, bagi kau air, Mel. Bagi kau air, Mel.
Tutup 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bagai choir man. Kau nampak tadi? Kau nampak tadi? Ini tadi masuk ni. Ya. Panas. Tak apa, tak apa. Kau pernah tengok. Aku pelik dekat masa kau tahu, masa aku buka. Geng, siapa perasan tadi dekat kapet tadi tu? Dekat kapet tadi tu, geng, ada macam sirap. Lepas tu tiba-tiba ada, aku nampak penanggal, guys, berbola api. Sirap apa tu ah? Aku boleh masuk sini. Hah? Aku tak boleh lepas pada pagar ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Dengan komen tak ada. Ya Allah. Macam aku masuk lagi ni. Sekejap lah. Tak tahu. Aku tak tahu cerita pasal kapet tu, geng. Aku tak tahu cerita pasal kapet tu. Allahu Akbar. Geng, boleh tak korang punch card, guys? Love orange kat abang. Boleh tak, geng? Tonton Last Task Boy. Terima kasih. Ini je Last Task Boy. 10 coin dengan 200 coin. Stamp boy yang berani buka. Korang. Sebelum ni ada orang buka ke? Sebelum ni ada orang pernah buka ke, geng? Pernah buang kolam, lepas tu ada balik naik bilik. Dah. Tapi memang, geng, memang itu sirap. Bukan pewarna sirap. Aku nak sebut nanti kena B. Yang kita punya sirap, geng. Bukan yang pewarna sirap. Bukan. Kita punya sirap. Dia tak sama macam warna dekat bawah tu. Betul tak? Yang dekat bawah tu cat. Yang ini sirap, betul. Tak sama. Cat dengan sirap lain, berbeza, geng, warna dia. Tak sama, geng. Sekali lagi tapping 2M. Thank you, guys. Allahumma salli Muhammad wa sallam Muhammad.
Bukan. Itu macam manusia punya sirap tu, geng. Allahu Akbar. Thank you. Itu apa? Aku tak tahu, geng. Tapi nampak macam baru lah sirap tu. Kan memang lama dah, guys. Aku kalau korang nak tahu, aku datang Nilas bulan 9 tahun lalu, geng. Jadi aku tak tahu berkaitan kapet tu, guys. Hah? Geng, dekat banglo ni tak ada kisah pun pasal kemak itu, tak ada, geng. Dia, untuk pengetahuan korang, dia sudah lama kosong. Dulu pemiliknya ni sepasang suami isteri berbangsa Cina, guys. Okay. Itulah kau, bang. Sudahlah bodoh, sombong pula tu. Tak tahu menahu. Kau tak tahu, kau diam. Kau tak banyak ilmu, bang. Kalau kau mau jadi haters, biar jadi haters yang ada ilmu, bang. Jangan jadi tin kosong. Kalau kau macam ni, kau cakap kena tipu macam tu je korang. Okay, adikku umur 9 tahun tu pun boleh cakap begitu. Kau nak jadi haters, biar kau berilmu. Masalahnya ilmu kau tu pun tak setinggi. Okay, lepas tu kau nak bodoh, sombong lagi. Yang kali kau kau masuk daripada awal live. Simpan sikit kau punya bodoh tu untuk anak cucu kau, untuk keturunan kau. Okay? Jangan jadi bengong. Sorry aku cakap, guys. Jangan meminta perhatian, bukan dekat sini. Kau pergi tempat lain. Sebab kau tak kena dekat kita orang. Tak kena. Okay? Untuk pengetahuan korang, geng, bangunan ni dia dimiliki oleh Sime Darby, guys. Okay? Sime Darby Corporation. And then yang duduk dulu rumah ni adalah sepasang suami isteri yang berbangsa Cina. Okay? Suami isteri yang berbangsa Cina. Tetapi oleh kerana sepasang suami isteri tu ada pertelingkahan ataupun perbalahan yang berlaku, jadi tak ada penerus untuk mewariskan bangunan ini, banglo ini. Jadi dia terbengkalai. Tetapi yang misterinya dekat sini, semenjak dia terbengkalai, ada orang yang tak bertanggungjawab ni menanam benda-benda sihir ataupun benda-benda kurafat di bawah rumah ni. Banglo ni 7 tingkat. Di tingkat ke bawah, kita tak sampai lagi dekat bawah tadi. Thank you so much. Terima kasih. Geng, tak maaf lah, geng, ya. Boy cakap macam tu tadi. Bukan apa, kadang kita ni kena keras sikit, guys, dengan orang-orang yang kurang ajar ni dalam live ni. Kalau kita terlalu baik, orang pijak. Kalau kita terlalu jahat, orang kata kita jahat. Jadi kita kena sekali-sekala bagi. Lepas explore aku boleh bantai. Masa aku explore memang aku tak layan. Thank you. Terima kasih. Sebab Dek, kau punya ayat tu memang sudah dekat poket aku. Bukan aku mau cakap apa. Aku dalam bidang explore ni mau dekat 8 tahun dah. Kau punya ayat tu memang setiap hari aku dengar. Jadi kalau kau mau jadi haters, pastikan kau punya ayat tu biar yang aku tak boleh nak counter balik. Kau faham tak? Masalahnya sekarang ni kau tak berilmu. Masalahnya aku lebih tahu berbanding kau. Kau faham? Walaupun aku ni orang luar. Pastikan kau punya peluru lebih tajam daripada aku kalau kau nak jadi haters. Thank you, terima kasih. Thank you so much. Tak bercakap kan, diam sudah. Berani situ je, naik tak berani. Naiklah kalau kau berani. Naik. Sini berdebat kita sini. Kalau kau berani, kau naik. Berdebat. Baru nama gentle. Kau tak puas hati lagi, kau jumpa aku datang sini. Jumpa aku depan. Kalau kau berani lah ada telur. Aku nak tengok juga telur kau kencang macam mana, tegang macam mana. Nak tengok juga kau. Kalau kau lelaki, buat cara lelaki. Buat cara lelaki, jangan jadi pondan. Come on lah. Geram aku. Aku daripada tadi dalam, geng, aku sabar. Dekat sini baru tengok. Kan, aku tak layan, geng, haters kalau di dalam. Tapi dekat luar aku boleh layan. Kau mau tengok haters kau macam mana?
Mau tengok hantu kau lebih hantu daripada siapa? Ingat tu bang ah. Kalau kau panas baran, ada lagi orang panas baran daripada kau. Kalau kau jadi gila, ada orang lagi gila daripada kau. Itu yang mau cakap. I just had to let you know you're